Stoplah tunggu harga emas murah kerana ini adalah mindset yang ramai orang buat start untuk menyimpan emas. Kita tengok macam mana orang bijak menyimpan emas, iaitu dia konsisten sahaja menyimpan. Dan paling best kalau kita set terus auto debit, iaitu buat penolakan daripada akaun bank. Ini adalah game changer, kita panggil sebagai force saving. Kalau ada duit lebihan lagi, kita simpan sahaja tunai. Andai kata harga emas jatuh menjunam, iaitu 8 ke 10%, kita pakai duit ini untuk tambah lebih lagi. Supaya cost averaging harga emas kita makin murah untuk per gram. Yang sebelum ni, beli 1 gram 1 bulan, 1 gram 1 bulan, teruskan saja. Nanti bila harga emas turun, barulah kita tambah. Mungkin kita boleh tambah 1.5 ataupun 2 gram untuk dapatkan cost averaging per gram yang rendah. Inilah dinamakan sebagai DCA dan juga buy the dip. Simple dan sangat powerful. Dekat luar sana yang mana masih bertangguh nak tunggu harga emas jatuh, nasihat saya, simpan dulu. Jadikan satu benchmark, nanti harga emas turun banyak, barulah kita top up. Nak saya share lebih detail macam mana nak buy the dip, boleh isi di tebik biru ataupun boleh komen nak. Boleh follow.